burung merbah terbang di awan, singgah sebentar di hujung dahan. Datang kami ucapkan ke majlis gemilang penuh penghargaan. Marilah kita bersama-sama raikan usaha dan kejayaan semua dalam Majlis Anugerah Co-Curriculum Sharks tahun 2025. Sebelum itu, Saya Zahra Tihani, saya Nia Aish kami wartawan anda pada hari ini. dan anda sedang menonton Sharks TV. Bersama-sama kita pada kali ini ialah tak lain dan tak bukan Tuan Pengetua Tuan Haji Junaidi bin Osman, Pengetua SMK Sultanah Hajar Kassim. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Pengetua sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah, soalannya, apakah harapan Tuan Pengetua daripada Majlis Anugerah Co-Curriculum Sharks pada tahun ini? Kerana begitu ramai sekali anak Sharks yang menerima anugerah. Harapan saya pada semua anak murid Syab ataupun pelajar-pelajar Syab ini bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga cemerlang dalam bidang co-curriculum. Kerana kombinasi kedua-dua ini, kecemerlangan akademik dan juga kecemerlangan co-curriculum akan membawa masa depan yang cemerlang kepada lepasan Syab, khususnya apabila meneruskan laluan pembelajaran ke mana-mana IPTA ataupun IPTS atau mana-mana pusat-pusat kemahiran dan sebagainya, dan seterusnya akan cemerlang juga dalam laluan kerjaya pada masa akan datang. Kerana kombinasi akademik dan co-curriculum akan memacu kepada kemenjadian murid yang sepenuhnya dan tercapailah hasrat kerajaan Malaysia, negara kita yang tercinta, untuk melahirkan karakter insaniah yang merupakan modal insan kepada negara pada masa akan datang. Terima kasih Tuan Pengetua. Seterusnya, kita bersama dengan Saudari Nurdanisha binti Smadi. Tahniah saudari kerana telah memenangi anugerah tokoh co-curriculum tahun 2025 bagi kategori perempuan. Jadi, apakah perasaan saudari apabila telah dipilih sebagai tokoh co-curriculum pada tahun ini? Saya berasa gembira kerana dinobatkan sebagai tokoh co-curriculum 2025. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, kawan-kawan serta guru-guru, terutamanya Cikgu Nazri yang memberi banyak sokongan, masa dan tenaga untuk kawal kami. Okey, jadi soalan seterusnya, apakah pesanan saudari kepada pelajar baharu yang ingin berjaya seperti saudari? Pesanan saya kepada semua, sertailah aktiviti co-curriculum ni kerana kita dapat belajar cara untuk menjadi pemimpin. Seterusnya kita dapat mencipta memori bersama rakan-rakan kita. Terima kasih saudari atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi. Bersama-sama kita ialah saudara Zahra Zakuan bin Zulkifli. Tahniah saudara kerana telah menangi anugerah tokoh co-curriculum terbaik 2025 bagi kategori lelaki. Baiklah, soalannya, apakah momen terindah sepanjang menyertai aktiviti ini? Okey, sebelum itu terima kasih banyak-banyak kepada Allah kerana saya dapat anugerah tokoh co-curriculum tahun 2025 ini. Bersyukur sangat-sangat, tak expect pun. Dan juga terima kasih dekat cikgu-cikgu saya, Cikgu Asia, Cikgu Suzi, Cikgu Royhana, Cikgu Zuraini, banyak cikgu. Lepas tu terutamanya my biggest supporters, my best friend, Iril, Alia, Hanat, Aisyah, Ulia. Terima kasih sangat-sangat. Sebenarnya
piala yang kat sini bukan untuk saya seorang saja, terukir dan terpahat nama-nama saya dan serta nama-nama kawan-kawan saya dan cikgu-cikgu saya sebenarnya. Baiklah, untuk momen yang terindah semasa join aktiviti-aktiviti ni sebenarnya banyak tak terkira, tapi antaranya mungkin saya boleh kongsi bahas lah terutamanya sebab macam kita tahu bahas kan perlu preparation yang banyak, akan berbulan. Jadi lebih kurang dalam 2 bulan dari bulan Jun hingga ke bulan Julai rasanya untuk kita orang bertanding di peringkat negeri di Temeloh. Jadi memang banyak sangat kenangan manis. Kami buat persediaan waktu malam. Lepas dah habis latihan, kita orang main Roblox sama-sama, kita orang panjat gunung. Jadi itu antara yang antara saya ingat sampai sekarang lah. Seterusnya, apakah cabaran paling besar yang berjaya dihadapi oleh saudara sepanjang menyertai aktiviti bahas? Okey, kalau dari segi bahas tu mungkin saya rasa pengurusan masa untuk belajar lah, sebab saya terpaksa bahagikan beberapa kelas, terutama mata pelajaran teras saya terpaksa tinggalkan sebab untuk pergi ke latihan bahas, tetapi mata pelajaran elektif sains sebenarnya saya masuk lagi lah. Itu satu. Yang keduanya mungkin nak siapkan kerja sekolah kat rumah kot, sebab dekat rumah pun saya masih kena sediakan bahan, kena buat latihan persediaan untuk pertandingan bahas tu. Jadi benda itu semua makan masa. Jadi saya rasa itu perkara yang saya tak tahu lah saya kata saya atasi atau tidak, tapi itulah perkara cabaran yang saya lalui. Dan juga cabaran yang ketiga mungkin cabaran dari segi pengurusan mental dan emosi sendiri lah kot. Sebab yelah bila dah banyak masuk pertandingan ni, sebenarnya lama kelamaan kesihatan mental pun boleh dijaga sebenarnya, tidur kena jaga. Jadi itu pun satu perkara yang saya rasa cabaran yang saya hadapi sampai sekarang, dan Alhamdulillah terbayarnya lah dengan trofi pada hari ini. Jadi saya rasa sangat bersyukur dan terima kasih banyak-banyak kepada semua cikgu, kepada semua kawan-kawan saya yang mendoakan saya, parents saya dan semua tak honorable mention tak terkira. Jadi itu saja. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Semoga kejayaan yang diraih dapat menjadi inspirasi kepada semua untuk cemerlang pada masa akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani, mengungguli prestasi. Shots TV berinformasi, memacu generasi. Shots hebat. Shots hebat. Adios.